Okey, hari ni aku nak kongsikan satu cara paling mudah lah kan, paling malas lah guna nak bersihkan cushion ni kan. Ini nampak bersih ni aku dah try lah. Memang jadilah. Sebelum ni atas ni warna dia macam ni. Ada macam apa? Dia sebenarnya habuk je kan. Habuk yang dah melekat lama sangat ni, susah nak tanggal. Sapu-sapu macam ni pun memang tak tanggal lah. Jadi aku pakai tisu je. Pakai tisu basah. Tapi kita kena gosok lah. Kena gosok kena banyak lye sikit lah. Banyak lye sikit, kita gosok. Boleh hilang Boleh hilang. Memang jadi. Okey, nak try lah. Kita zoom sikit. Tu memang tepi ni memang kotor lah. Aku nak tunjukkan bahagian tepi ni je. Dia memang kotor. Kau tengok tu, aku zoom kan. Memang kotor. Okey, kita try Sekejap. Pakai wet tissue ni. Car interior cleaning. Okey, gosok. Jadi benda ni dia tak adalah cushion tu basah, kita nak tunggu kering ke lama kan. Kotoran ni luaran je, kat luar. Tengok. Dia kotor kan. Kita kena ambil lagi lah. Ambil 2-3, kena try. Kena sapu. Gosok 2-3 helai lah. Bersih. Wah. Perbezaan ni. Boleh lah kan. Sebab untuk kotoran yang tak, orang kata apa, yang tak teruk sangat, kita buat cara ni lah. Cara mudah. Jimat. Semua orang boleh buat sendiri lah. Tapi bila gosok je kita kena tekan. Bagi dia terbenam sikit. Macam tu. Sebab nak keluarkan habuk yang terperangkap kat dalam ni. Biasa tengok kat kedai yang cuci cushion, kalau dia pakai vacuum tu kan, dia pun tekan juga. Dia tekan, lepas tu sambil tu dia sedut. Dia keluar lah punya kotor kan. Zoom sikit. Tu. Dia warna dia dah sama lah. Letak tadi yang ni warna apa? Kelabu habuk kan. Ni dah berapa daripada aku beli kereta ni. Tak pernah langsung, tak pernah ni. Tak pernah pergi servis basuh cushion ni. Dah kereta ni dah 12 tahun lah. Itulah. Jadi boleh try kalau nak try. Kalau tak nak try, hantarlah kedai kan. Kedai pun boleh cuci. Bayar je lah. Ini modal kita beli tisu dalam RM2.60 je. Okey. Itu saja nak share hari ni. Bye-bye.